Saya rasa kita tidak memburukkan parti langsung, tetapi ada isu yang belum selesai berkenaan dengan seorang individu dalam parti. Tapi dalam press conference saya itu, saya terpaksa sebut kenapa saya merasakan bahawa Datuk Seri Azmin adalah dalang di sebalik segala tuduhan mengenai kita nak cuba jatuhkan Tan Sri Muhyiddin ni. Kalau tidak, dia akan jadi tergantung. Saya akan kata bahawa pada pandangan saya, yang bertanggungjawab mereka cipta semua cerita-cerita ini ialah Datuk Seri Azmin Ali. Full stop. Apa kena-mengena itu dengan klip video tu? Jadi mungkin ada yang akan mengatakan ini adalah bukti bahawa Wan Saiful hanya hendak memburukkan individu tertentu dan ini adalah agenda peribadi. Saya rasa saya tak perlu buat apa-apa untuk memburukkan nama Datuk Seri Azmin ni. Yang perlu dia buat ialah dia kena memperjelaskan keadaan. Nama tu dah buruk dah pun. Cuma selama ini disembunyikan oleh mereka yang ada kuasa dalam satu. Jadi saya rasa saya tak apologetik dalam hal ni. Persoalan yang saya nak tanya sebenarnya ialah yang nak pergi selindung ni buat apa? Sejak bila Parti Bersatu ini menjadi sebuah parti untuk menyembunyikan kesalahan-kesalahan lama? Saya terus terang saya sebut, bila saya didakwa di mahkamah, saya letak jawatan. Saya tak nak isu peribadi saya mencemarkan nama baik parti. So bagi saya prinsip tu kita kena pegang. Jadi dalam isu Datuk Seri Azmin, persoalan lebih besar bagi saya ialah kenapa ada orang persoal kewajaran untuk tanya mengenai isu video ini. Kalau video ini betul-betul wujud, ia perlu diselesaikan. Kalau tak wujud, perlu diperjelaskan.